Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anfal Saari. Sebelum saya menjadi wakil rakyat dan juga pentadbir negeri, saya merupakan aktivis sosial. Kenapa saya terlibat sebagai aktivis sosial? Kerana di situ ada peluang untuk memberikan khidmat, bakti dan kebajikan kepada masyarakat. Apabila kita terlibat dalam program kesukarelawanan, sebenarnya kita sedang mengenali pelbagai karakter manusia dan ragam manusia. Dan di situ kita akan ada peluang untuk menajamkan kemahiran kita berurusan dengan manusia. Jadi di situ adalah peluang untuk kita mengasah bakat kepimpinan, bagaimana kita menguruskan dengan manusia. Dan antara program-program dalam program kemasyarakatan dan kesukarelawanan adalah kita memberikan khidmat gotong royong, membersihkan kawasan kampung, kawasan taman, dan juga saya juga terlibat dalam menguruskan pasca bencana. Ketika tahun 2021, akhir tahun, bencana banjir yang menimpa di Hulu Langat, saya juga bersama dengan rakan-rakan membungkus kit bantuan untuk wanita, dan di situ saya kira semua orang suka untuk membantu. Dan inilah peluang untuk wanita-wanita mendekati masyarakat dengan aktiviti sukarelawan. Dan apabila kita berada bersama masyarakat, baik dalam aktiviti memasak, aktiviti membersihkan, ziarah dan sebagainya, kita sebenarnya mendekatkan diri kita dalam peluang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini adalah kita berlumba-lumba melakukan kebajikan kerana kita tidak tahu dalam mana satu amal kita, baik yang besar ataupun yang kecil, yang akan diterima sebagai amalan di akhirat nanti. Itulah harapan saya agar sukarelawan wanita berdaya akan menjadi satu platform untuk lebih ramai lagi wanita di Selangor untuk menajamkan kemahiran berurusan dengan manusia melalui aktiviti kesukarelawanan. Mungkin harga masa, tenaga dan akal fikiran kita itu tidak mampu dibayar dengan apa jua nilai ringgit. Tetapi pengalaman yang mahal itu yang boleh menjadikan kita manusia yang lebih baik, yang boleh memberikan khidmat bakti kepada bangsa dan negara. Jom sertai sukarelawan wanita berdaya.